apa yang boleh saya sampaikan, satu program 3 bulan ini, satu program yang amat baik, amat kata orang tu membantu bagi semua orang, bukan orang yang berniat untuk berumrah ni, semua orang. Semua ilmu kita dituntut untuk belajar daripada kecil nanti sampai kita mati. Jadi kalau kita tak pergi umrah, kita tak jadi mutawif sekalipun, benda ni amat berguna. Tapi alhamdulillah, daripada awal saya datang, semalam saya sampai, kan, dalam bilik memang baca buku tu tidak, tapi mengikuti proses-proses untuk pembelajaran ini, kita mengulang kaji setiap masa, kan, walaupun bukan ujian yang kata menentukan hidup mati, tapi kita bersemangat. Alhamdulillah. Sebab apa, selama ni kita jumpa dekat dalam online aja kan. Ada yang tutup kamera, tak nampak rupa macam mana. So hari ni kita berpeluang bersua muka dan saya sangat-sangat rasa teruja lah. Dan jumpa kawan-kawan kan yang selama ni kita tak jumpa. Seronok lah, seronok. Jalan seandainya hilang. Kami mutawif hebat. Anda mutawif hebat. Of course lah berdebar, sebab apa, kita diberi 10 tajuk, kita pun tak tahu kan kita yang mana tajuk yang kita nak present. Tapi alhamdulillah lah ya, dengan persediaan yang kita buat ya, dengan sokongan daripada kawan-kawan pun dia bagi kita semangat supaya kita boleh bercakap dengan baik, deliver dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah. Kita yang memilih. Setiap hari kita ada 2 pilihan. Nak datang tak nak datang, nak belajar tak nak belajar, itu adalah pilihan. Nak teruskan ataupun dah cukup, pilihan juga. Nak pergi percuma bayar sendiri, pilihan juga. Dah ada SPIQ, dah dapat sertifikat profesional mutawif. Jadi aku kena seru orang untuk pergi haji, pergi umrah. Okay, bukan MTC yang suruh, tapi Allah Ta'ala perintahkan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah Ta'ala kata apa? Wa'adzim fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk tunai haji. Dia akan datang ke rumah Tuhanmu, apa cara sekalipun dia akan cari itu. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai unta yang kurus, ada yang datang daripada pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Bahkan seruan itu telah bermula daripada Nabi Allah Ibrahim AS. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah syabas kepada batch 27 CJ Professional Haji dan Umrah yang insya-Allah sedang menjalani sertifikat profesional mutawif dan akan menghabiskan pembelajaran anda, sesi anda pada kali ini insya-Allah. Dan kita doakan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan perjalanan ini adalah satu perjalanan yang akan membawa anda satu destinasi agung dan menyantuni para duyufur rahman insya-Allah. Kalau bukan anda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi anda akan teruskan perjuangan menuntut ilmu dan teruskan perjuangan untuk
menjadi calon tetamu Allah dan menjadi pembimbing duyufur Rahman. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, jumpa anda di bumi haram lain.